Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua viewers. Kuartus Taman Tas, iaitu sebuah kuartus guru yang telah dibina daripada tahun 2003. Di kuartus ini terdapat kisah misterinya di dalam kejadian 21 Januari 2007 itu. Seorang bidan ditemui mati dalam keadaan mengerikan dengan leher dijerut dengan tudung dan mayatnya dibungkus dengan permaidani dan hanya ditemui selepas 5 hari apabila penduduk di blok yang sama terhidu bau busuk. Blok ini telah ditinggalkan sepenuhnya. Ramai yang pindah dikarenakan banyak gangguan dan antara sebab utamanya adalah tiada penyelenggaraan yang terdapat di kuartus guru Taman Tas ini. Sebenarnya ramai yang mendakwa berjumpa dengan makhluk lain di sekitar kawasan ini dan ada juga yang memberitahu diganggu suara pelik, dan berikutan itu mereka mula berpindah sedikit demi sedikit. Banyak lagi kisah-kisah misteri dan mistik yang terdapat di sini. Jadi bersama dengan saya pada malam ini secara live di kuartus guru Taman Tas Kuantan, Pahang. Jumpa kita pada jam 10 malam ini. Nantikan.